Imam Al-Ghazali ada menukilkan bahawasanya hati kita ini terbahagi kepada 3 peringkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut di dalam diri manusia ini ada seketul daging. Kalau ia baik, maka akan baiklah segalanya, termasuk perilaku, adab dan akhlak. Jika ia buruk, maka buruklah segalanya. Dan Rasulullah kata iaitu adalah hati. Baik, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali ada menukilkan bahawasanya hati kita ini terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, Al-Qalbus Salim, iaitu hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang baik. Yang mana hati ini sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan gembira dan suka melakukan kebaikan tanpa berlengah-lengah. Sebagai contoh, suka melakukan solat di awal waktu, suka bersedekah, suka membaca Al-Quran, suka berzikir. Bahkan bila mana tidak melakukan kebaikan ini akan teringat-ingat, akan berasa rindu untuk melakukan. Dan amalan-amalan kebaikan inilah yang mententeramkan hati dan sentiasa menjadikan hati ini dalam keadaan yang baik. Kemudian ada pun hati yang kedua, iaitu Al-Qalbus Saqim, iaitu hati yang sakit. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang sakit ini ibarat seperti badan kita yang sakit. Andai badan kita, satu anggota kita yang sakit, bila mana kita tidak merawat, bila mana kita biarkan, ia akan menjadi lebih teruk, lebih mudarat. Bahkan dia akan memberikan kesan yang lebih teruk kepada keseluruhan badan. Begitulah ibaratnya hati. Kalau kita biarkan ia sakit, dia akan menyakiti tubuh badan yang lain. Bahkan dia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada akhlak dan juga kepada perilaku. Jadi bagaimana kita nak memperbaiki hati kita yang sakit ini, bagaimana kita nak merawatnya, adalah dengan kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Apa sahaja yang berbentuk ibadah, termasuk perkara yang wajib dan juga perkara yang sunat, itu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah memberi jaminan apa-apa sahaja yang kita melakukan ibadah ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita melakukan ibadah tu kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana nak dapat pengaruh, bukan kerana nak dapat pujian. Insya-Allah dengan kelebihan yang Allah berikan daripada amal kebaikan yang wajib dan juga yang sunat tadi, boleh membersihkan hati kita yang sakit tadi. Adapun yang ketiga, iaitu Al-Qalbul Mayyit, iaitu hati yang mati, hati yang tertutup. Jadi pendengar dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhilah kita daripada hati yang tertutup ini, kerana orang yang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kecaman yang hebat serta azab daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ini mempunyai hati yang mati, yang jauh daripada hidayah Allah, yang tidak boleh membezakan di antara mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu mereka ini derhaka kepada Allah, mereka angkuh, sombong, dan juga mereka takjub bangga diri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Bukan mereka dekat kepada Allah, tetapi mereka jauh daripada Allah SWT. Lantas Allah menjadikan mereka di kalangan orang yang dibenci oleh Allah SWT dan jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah kita berusaha untuk pertingkatkan amalan kita, ibadah kita, berusaha untuk menyucikan hati kita supaya kita mendapat hati yang pertama, iaitu hati yang bersih dan juga hati yang salimah.